Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak update cana saya yang dah dalam 2 minggu. 2 minggu dalam jagaan saya. Nampaknya dia okey, semakin aktif. Dan untuk air dia ni masih lagi air yang sama lah. Saya masih tak tukar air sebab saya nak progress dia punya bar tu. Jadi saya guna air ketapang nipis. Yang ni masih guna air ketapang nipis lagi, sebab saya tak terus push dia bagi air ketapang pekat terus. Sebab saya tak nak macam pengalaman saya sebelum ni lah. Saya bela ikan cana sama juga jenis macam ni. Saya terus push dia pakai air ketapang pekat kan. Jadi dia punya corak-corak dekat dia punya sirip atas bawah ekor tu semua hilang jadi hitam. Tapi bar dia memang pekat lah kalau pakai air ketapang pekat. Jadi ini saya guna air nipis je. Dan mungkin nanti bila dah betul-betul jadi dia punya corak-corak dia dekat ekor, dekat fin dia atas bawah tu dah keluar betul, barulah saya akan pekatkan sikit lah dia punya air ketapang ni. Sebab saya tengok sifu-sifu yang lain, dia orang guna air ketapang pekat tu kalau dah bar bunga semua dah jadi, dia bagi pekat, nak bagi lagi pekat baru dia guna air ketapang pekat kan. Adalah sifu-sifu yang ajar saya macam tu. Jadi diorang cakap guna air ketapang nipis dulu, kalau nak pekatkan tu step by step lah. Jadi saya try kali ni, nampaklah dia punya perbezaan dia. Sebelum ni memang tak jadi saya buat. Yang ni saya nampak perkembangan dia lebih baik lah kalau kita buat air ketapang nipis, lepas tu baru kita upgrade pekatkan tu step by step. Jangan terus push pekat terus, nanti hilang dia punya corak-corak atas bawah tu kan dekat sirip dia. Yang ni pun saya nampak sirip bawah dia pun dah mula nak keluar corak dengan ekor dia tu. Dekat sebelah ni saya ada set up lagi satu aquarium. Yang ni saya 2 kaki. Saya guna top filter lah untuk yang ni. Saya guna top filter saja. Kejap saya hidupkan lampu. Tak jumpa pula switch dia. Nantilah. Macam ni lah keadaan aquarium yang 2 kaki ni. Saya set up. Saya nak tebuk mula, nak buat macam something jugalah. Senang nak jaga sebenarnya, tapi sebab saya beli aquarium ni second, jadi owner lama tu dah bagi sekali dengan trickle filter yang dekat atas tadi tu kan. Jadi saya set up je lah macam ni. Saya nak tebuk-tebuk dah malas pula. Untuk batu ni saya pakai batu hiasan. Batunya bulat-bulat, dia tak tajam batu ni. Campur-campur lah warna dia tu kan. Ada hitam, ada putih, macam tu lah. Background memang saya beli aquarium ni dah dapat background putih keliling macam ni. Jadi saya tinggal masuk air je lah dengan setup sendiri. Untuk filter saya guna trickle filter yang saya dapat masa beli aquarium ni. Saya dapat sekali filter ni. Saya guna media filter Pumistone saja. Untuk media filternya Pumistone yang saiz sederhana lah, tak adalah kecil sangat. Sesuai lah ni untuk trickle filter. Macam tu je lah. Yang tutup ni saya buat sendiri, saya DIY. Lepas tu kat sini ada lock dia, lock kiri kanan macam ni. Jadi tak boleh nak buka lah nanti. Jadi kalau nak buka, tinggal buka lock tu, dia boleh singkap lah. Sebab saya buat dengan ada engsel kat sini kan, kiri kanan macam ni. Senang lah kalau nak bersihkan aquarium ke apa ke. Buatkan sekali lubang ni untuk angkat lah nanti. Macam tu, buka je lock dia, angkat je macam ni. Jadi senang nak bersihkan nanti. Yang lampu ni saya pakai lampu biasa je ni, lampu lama. Lampu LED putih biasa saja. Macam tu lah setup ni. Untuk ikan tu, saya ingat saya nak bela cana juga, tapi saya tak tahu lagi lah cana apa. Yang dekat sebelah tadi tu pun sebenarnya ada lagi satu tank tu, 1 kaki. Yang tu saya belum set up lagi. Inilah dia keadaan ikannya. Saya nampak okey lah. Dia semakin galak. Main tangan pun dah nak ikut lah. Yang ni nanti kita buatlah, tambah lagi ikan baru. Tapi saya tak pastilah ikan cana apa. Nanti ni saya dah running air 24 jam tu. Saya biar dulu. Nanti bila dah air tu dah betul-betul okey, dah jernih semua, nanti saya baru beli ikan.
Saya harap kedepannya lagi nanti Cik Ana ni akan jadi lebih baik lah. Sebab bunga dia tu, saya tengok calon-calon bunga tu dah ada, dah mula nak keluar dah kat bahagian bar dia, belakang tu kan. Cuma nipis lah, tak pasti lagi jadi bunga ke tak. Bila saya main tangan macam ni pun dia dah mula respon, dah mula melawan. Memang okey lah saya tengok yang ni. Daripada awal dapat tu, kalau ulu tangan langsung tak nak ngejar, takut. Tapi yang ni lepas saya train dia lebih kurang 2 minggu, perkembangan dia semakin baik lah. Setakat ini saja video untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.